Okay, hai, Assalamualaikum. Hari ni aku nak buat pasta untuk makan buffet dalam 30 orang ke. So, mula-mula aku akan rebus spaghetti. Jom, bismillah. So, kita tambahkan garam sedikit untuk tak bagi pasta tu rasa plain sangat. Sambil tu kita perlu kacau dia. Jadi kita boleh angkat dah sekarang. Kita tak perlu tuang habis sebab kita nakkan air pasta ni. Nanti kita akan gunakan balik air pasta ni. Ok, sekarang kita akan prepare barang-barang untuk spaghetti aglio olio sekejap lagi. Kita ada cendawan. Potong kasar-kasar tak apa sebab dia pun kecil je. So ini cendawan shiitake. Kita slicekan dulu bawang putih. Bawang putih ni terpulang kepada kita nak guna banyak mana. Rasa bawang putih ni bila kita buat garlic oil, kita nak tumis sampai dia brown. Untuk hiasan, untuk garnish pun boleh. Kalau korang nak chop pun boleh, tak ada masalah. Ok, kemudian kita ada cili kering. So cili kering ni untuk naikkan rasa dan juga bau. Okay, so itu dia cili kering. Jadi kita akan tumis. Okay, sekarang kita akan potong cherry tomato untuk kita buat hiasan. Kita belah dua je. So ini dia cherry tomato. Italian parsley kita akan chop sedikit. Kita ambil setangkai untuk kita saute nanti bersama-sama dengan rempah lain untuk naikkan bau dan juga aroma. Kita chop kasar-kasar pun tak apa, tak ada masalah. So ini pula adalah daun selasih manis ataupun sweet basil. Ok lah, saya ambil yang ni untuk kita garnish last sekali nanti. So selebihnya kita ambil daun saja. Kita akan buang batang dia. So sekarang kita akan buat udang bakar. Baiklah, udang ni kita akan bakar dia ataupun kita grill. So sekarang kita akan buat, kita buang di hujungnya saja. Okey. Dan juga ekor tajam dia. Kemudian kita akan belah di bahagian belakang badan dia. Kita akan keluarkan najis udang tersebut. Okey. Okey, seterusnya kita nak buat perapan untuk udang bakar nanti. Okey, mula-mula kita masukkan chop garlic ataupun chop bawang putih. Masukkan dalam bowl ni bersama-sama dengan sedikit minyak zaitun, sedikit jus limau nipis. Korang ada fresh lemon pun boleh. Sedikit sos cili nak bagi dia kilat sikit. Serbuk kulit kayu manis, cinnamon, chili flakes, lada hitam dan rempah kajun. Kajun ni semua ada dalam ni. Okey. Sedikit garam, sedikit serbuk perasa kalau korang nak bubuh, dan sedikit mentega ataupun butter untuk nak bagi dia berkilat. Okey, mula-mula korang panaskan oven 200 ke. Kemudian yang bahan-bahan tadi kita kacau. Kalau nak merah lagi korang boleh letak serbuk paprika ataupun serbuk cili. Kita masukkan udang ke dalam bahan perapan tadi. Kacau je. Letak ke dalam loyang untuk dibakar. Kita bakar dalam 10 ke 13 minit sahaja. Okey. Bismillah. Okey, jadi tanpa membuang masa, kita akan saute pasta kita sekarang. Bismillah. Masukkan minyak, olive oil. Kita masukkan garlic dulu. Bawang putih yang telah diiris tadi.
untuk kita buat garlic oil dan juga bawang putih ni sebagai hiasan. Kita tumis sehingga naik bau, bukan sekadar naik bau, kita nakkan warna dia keperang-perangan. Okey, warna dia pun dah bertukar keperang-perangan. Okey, seterusnya kita nak saute tomato cherry ni pula untuk naikkan warna dia. Masukkan. Okey, seterusnya baru kita tumiskan yang lain-lain. Mula-mula kita masukkan cili kering ni dahulu, sedikit black pepper dan chop parsley tadi kita masukkan. So, kita dapat bau, aroma dia dah naik. Kita masukkan cendawan, 2 jenis cendawan tadi. Okay, masukkan saja. Boleh perasakan siap-siap. Okay, bubur garam, serbuk perasa. Okay, kemudian kita masukkan sedikit air rebusan pasta tadi. Alright. Okay, so kita masukkan pasta yang dah direbus tadi. Pastikan korang leraikan dulu sebelum masuk. Okay, kita gaul dahulu. Gaulkan je sehingga dia sebati. Kemudian bolehlah tutup api. Lupa sesuatu, kita masukkan dulu daun basil ni. Tambahkan kuah spaghetti tadi. Okey, so kita akan pindahkan pasta ni ke dalam bekas disposable ni. Pegang, kita masukkan terus. Oh, bismillah. Gitu. Sebenarnya kita kena asingkan kuasa 2 tak silap, bekas untuk VIP. So ini bekas satu lagi untuk kita asingkan. Bismillah. Dua ekor dah banyak sebenarnya. Okay, 2 ekor sana dan 2 ekor sini. Lepas tu kita akan letakkan sedikit cherry tomato atas ni untuk hiasan. Kita letakkan sikit. Kemudian boleh hiaskan dengan daun parsley ni sikit. Okay. Kita akan gunakan lemon untuk hiasan. So 2 di sini. Okay. Okay, kemudian kita akan taburkan cherry tomato ni tadi. Rasa kita taburkan dulu daun parsley ni. So sekarang kita masukkan udang dahulu. Kita letakkan udang secara rawak lah. Okay, randomly je kita letak, tak perlu nak susun sangat. So ni dia udang tadi yang kita bakar. Cantik kan? Pasta ni ada pasta premium sebab dia menggunakan double XL punya udang. Kemudian kita akan taburkan bawang putih slice yang kita goreng garing tadi. Kita boleh tabur sahaja. So udang yang selebihnya pun dah masak. Bismillah. Okay, kita masukkan udang selebihnya. Tambahkan chili flakes. Lebih menarik. Dan juga slice lemon tadi. Daun basil pun kalau ada, masukkan je. Bau je. Spaghetti, aglio olio dan juga udang bakar. So itu saja. Thank you.